أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Bertemu lagi dalam sesi TikTok Live mana pada seperti mana biasa, sesi TikTok Live saya ni ialah kisah demonstrasi ataupun simulasi bagaimana saya menjalankan modul saya, itulah membariskan dan menterjemahkan teks, kisah kanak-kanak, yang dipilih pada minggu, berkenaan lah. Okey, jap saya masukkan maklumat pada ruangan komen. Saudara-saudari boleh tengok pada ruangan komen, maklumat berkenaan dengan kelas saya lah, kelas mingguan saya. Okey, kelas saya ni menggunakan medium, GM mana, eee, kelas baca buku cerita bahasa Arab dengan yuran yang tertera pada ruangan komen 4 hingga 5 sesi GM. Okey. Jadi jadual, saudara-saudari boleh pilihlah sama ada nak hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis ataupun hari Jumaat. Okey, mana-mana hari yang saudara-saudari free lah, kelapangan masa boleh join lah. Okey. Pukul 9:30 malam. 9:30 malam tu maksudnya kita buka ke atas. Kita buka, Google Meet lah, tapi biasa macam tadi habis kelas pukul 11:20, 11 sukunya tu lah sebab ada perbincangan dan sebagainya, eh. Waalaikumsalam Aisyah. Ahlan ahlan biki. Okey. Saya akan, untuk, Google Meet ni saya akan baca untuk, TikTok Live ni saya akan baca dan saudara-saudari boleh ni lah type pada ruangan komen lah, eh. Kalau ada apa, kalau ada yang nak, nak cuba terjemahkan, bolehlah type pada ruangan komen. Okey, saya akan baca dan, bariskan sebelum saya bagi terjemahan tu mungkin saudara-saudari boleh untuk, untuk type pada ruangan komen lah kalau ada soalan ataupun kalau ada cadangan terjemahan untuk teks yang kita akan baca lah. Okey. Kisah yang dipilih untuk sesi live kali ini ialah kisah dari Dar Al-Ma'arif. Kebetulan Dar Al-Ma'arif juga kami guna dalam kelas mingguan saya, dalam talian tu, minggu ni, iaitu Dar Al-Ma'arif ni dari Lubnan. Okey. Setiap minggu saya akan tukar-tukar penerbit, saya akan tukar negara Arab dan tukar penerbit sebab nak bagi ada, orang kata, kelainan lah satu ni. Yang kedua, sebab nak bagi ada, kita boleh belajar bahasa dan budaya Arab lah. Okay. Macam contoh kami minggu lepas Jordan, jadi minggu ni Lubnan. Jadi adakah ada kelainan pada penerbit Lubnan dan adakah, ada perbezaan budaya? Negara Arab ni walaupun dia kadang-kadang ada serumpun, ada yang dalam satu contoh macam Lubnan dengan Jordan ni tak jauh. Tapi ada juga, benda yang ada pada Lubnan, ada pada Jordan dan ada pada Lubnan, tak ada pada Jordan. Jadi kita akan belajar dengan cara menukar negara Arab dan juga penerbitnya pada setiap minggu lah. Okay, itu yang saya buat dalam kelas saya lah. Cuma dalam, kelas GM, sesi GM ni kita, boleh buka mic. Jadi saya dan peserta yang nak sukarela baca, bariskan dan terjemahkan akan bergilir-gilir lah. Kita akan baca, bariskan, kemudian terjemahkan dan bincang lah sama ada cadangan terjemahan lebih sedap, ada perbincangan kat situ ke, ada poin yang boleh dikeluarkan dan hurai lebih panjang lah. Itu peranan saya lah. Okay. Jadi kadang-kadang tu, sesi GM tu mula awal 9:30 dah buka, tapi yang masuk kadang kita ada peserta dari luar negara. Ada dari Jordan, ada dari Mesir, dari Arab Saudi dan Maghribi sebagainya lah. Jadi, sementara tunggu tu, kita sembang-sembang terbincang lah dulu kan. Kemudian, dalam perbincangan tu juga, dalam setiap muka surat tu kadang-kadang ceritanya cerita kanak-kanak, tapi dia boleh huraian tu boleh pergi jauh sebab, itulah tugas saya lah sebagai FACI lah. FACI dalam kelas tu lah kan. Maksudnya kita sembang santai je, tak ada masalah apa. Kita guna cerita kanak-kanak tapi yang baca ni orang dewasa. Okay, sebab kita, macam saya sendiri, saya tak ada pengalaman. Saya tak ada rezeki, tak ada peluang untuk, belajar, untuk bekerja atau berniaga di Timur Tengah, di Asia Barat. Jadi, cara saya nak belajar bahasa Arab tu, nak kuasai bahasa Arab dan budaya dia ialah secara santai, baca cerita kanak-kanak, baca buku cerita kanak-kanak. Mana-mana ulama ilmuwan Islam, sarjana Islam pada hari ni, yang Arab ni, dulu dia pun kanak-kanak dan diorang pun lalui kisah kanak-kanak ni sebenarnya. Jadi kita ajak denai tu lah. Ah, Akhi Muzuzah, dah boleh online belum? Dah boleh online belum? Ah,
Okey, Muzuza ni lain sikit, dia power. Okey, Ustaz Muzuza itu. Okey, okey ini kisah kanak-kanak yang, kebetulan, kisah kanak-kanak yang pilih untuk baca dalam, live TikTok ni sama dengan yang kami baca dalam kelas mingguan saya lah. Kenapa saya pilih baca kat sini? Sebab kisah ni saya takkan baca dekat kelas saya. Okey, sebab, kisah ni pecah. Gambar dia pecah, kabur tak cantik lah. So, tak ikut piawaian, tak cukup kriteria untuk bawa masuk dalam kelas GM. Jadi, bila tak cukup, ni kita bawa dekat dalam untuk tujuan promosi dan iklan lah di TikTok. Supaya kalau ada saudara-saudari yang nak, join, kelas kita ada kelapangan masa pukul 9.30 malam, hari Rabu, Isnin, Selasa atau Rabu atau Khamis atau Jumaat, bolehlah. Okey, bolehlah, wasabi saya. Dekat TikTok ni Ustaz Muziza kena apa, kena cakap bahasa alien sikit rupanya. Okey. Okey, kita bacalah Okey. Tajuk yang dipilih pada malam ni ialah Camellia. Camellia ni nama watak utama dalam siri ni lah. Camellia. Camellia la turidu i'arata lu'abiha. Camellia la turidu i'arata lu'abiha. Camellia ni, arada yuridu mahu atau nak, maksudnya Camellia la turidu, Camellia tak nak, tak mau. I'arah di sini maknanya pinjam. Okey, pinjam. Du'a biha jamak pada lu'bah. Lu'bah satu permainan, apa nama tu, kemudian jamak dia ialah lu'ab. Okey, lu'ab. Okey, cuma ada perkataan i'arah di sini, perkataan i'arah ni saya teringat, saya pernah ikuti kelas, saya pernah jadi mustamid. Mustamid ni masa audit kelas, Profesor Dr. Azman Muhammad Noor. Okey, siapa yang dalam bidang fiqh ataupun, fiqh muamalat khususnya bidang syariah Islamiyah ni akan kenal lah siapa dia Profesor Dr. Azman Muhammad Noor. Jadi beliau ni ada pernah share lah dalam kelas kami tu. Dia kata dia pernah diminta untuk jadi pembaca proof ataupun proofreader ke penyunting atau editor, saya tak ingat. Pada terjemahan, satu syarikat besar lah juga dalam kawangan Islam ni. Jadi diorang terjemahkan teks klasik, teks bahasa Arab klasik ke bahasa Inggeris. Sampai satu perkataan, sampailah dia pun semak dan tertangkap, kantoi. Penterjemah ni guna, uh, guna tak cerdik lah, guna tanpa cerdik lah. Apa nama tu, Google Meet zaman tu, sorry, tak disebut. Apa nama tu, G-Translate, GT dia guna GT kan. Dia guna G-Translate. Jadi, terkantuinya sebab dia tak double check dah apa yang hasil daripada apa yang dia masuk copy paste dalam tu, dia terus copy dan paste kan. Dia tak fikir lah, tak baca balik. Dia terkantui lah dengan Profesor Dr. Azman Muhammad Noor. Dia kata, dia tengah baca sedap ni pasal muamalat. Tiba-tiba, a naked lady. Apa benda ni? Tiba-tiba, a naked lady. Tengah duk buat ayat Quran, hadis, gini, fiqh Islam, kewangan Islam ni, sekali, a naked lady. Dia kata cantik. Kantoi. Penterjemah ni, guna GT. Okay? G translate. Okay. Kemudian, dia kata apa? Sebab dalam teks Arab dia pun tengok balik teks Arab dia, apa hal pula ni, a naked lady tiba-tiba kan. Tengok-tengok, oh, Ariyah. Dia kata kantoi, budak-budak ni kantoi sebab dia tak tahu bahasa Arab klasik. Bahasa Arab klasik, perkataan ariyah makna i'arah. Ariyah, satu padanan makna naked lady itulah. Yang kedua, i'arah maknanya. Tapi, yes. Oh, okey. Solidat kena sebut macam tu. Aduh, Kak Rafi kalau GN nak sebut apa? Okey, so GT ni dia betul saya selalu sebut, apa nama, terjemahan mesin, tak kisahlah AI lah, bagilah nama apa pun. Kan mesin, mesin. Jadi dia tak boleh berfikir jauh daripada manusia lah. Sepatutnya kita taklah macam dia kan. Jadi dia boleh membantu, tapi janganlah sampai membantukan kita. Kan. Jadi, apa nama tu, dia contoh padanan makna. Sebab tu siapa yang pernah ikuti saya punya sesi live ni, saya banyak kali sebut kita tak pernah, dalam terjemahan kita tak pernah
pindah makna. Apa kita buat? Kita pindah mesejnya apa. Apa di sebalik perkataan ungkapan Ariyah tu dalam kewangan Islam. Okey. Jadi Ariyah ni dah tak pakai dah. Arab hari ni tak pakai dah. Bahasa Arab moden tak pakai dah perkataan Ariyah untuk membawa makna i'arah. Tapi bahasa Arab klasik ada. Bila kita berinteraksi dengan teks klasik, kita kena tahulah padanan makna, padanan apakah mesej yang nak dipakai. Takkan tiba Ariyah terdiklah sikit kat, takkanlah Ariyah tu a naked lady agak-agak tengah-tengah baca Quran hadis pun, apa ni? Takkan tak fikir langsung, takkan tak ada rasa janggal. Yang terjemahan kita tu dah gagal. Kan? Takkan tak ada rasa nak semak semula kata, apa ni? Benda yang orang merepek ni kan? Kan AI ke apa benda pun, kenalah guna akal yang Allah Ta'ala bagi kan. Tu beza manusia dengan haiwan sebab adanya akal Allah Ta'ala bagi. Kalau beza kita dengan mesin, apa lagi teruk? Kenapa tak gunakan akal tu kan? Pandai pula beza dengan haiwan kan. Tapi dengan mesin, kita boleh serah bulat-bulat kepala otak kita kan. Jadi macam ni lah kes dia, A Naked Lady. Sebenarnya, Ariyah, perkataan Ariyah ni, untuk bahasa Arab klasik, dia guna untuk makna salah satu padanannya ialah i'arah, bagi pinjam. Okay, pinjaman. Okay, borrowing. So, dia kata, Camellia la turidu i'arata lu'abiha. Camellia tak nak bagi pinjam mainan dia. Apa makna dia tu? Okay. Apa makna dia? Apa cerita dia tu? Okay, tengok gambar ni. Ni apa orang kata? Kisah kanak-kanak lah. Okay. Tengok dia punya ni. Makna tag ni pergi. Okay. Okay, ni budak ni. Tengok gambar. Gambar. Dia tak boleh berkembang macam ni. Dia tak nampak. Okay, tengok belah kanan dulu. Ni. Ini Camellia-nya. Budak Camellia ni. Ni dua orang kawan dia datang rumah. Okay. Camellia kedekut. Camellia kedekut Okay, jap. Saya baru perasan kalau sebab saya buat dua layout. Dua layout ni dekat TikTok Live Studio ni, kalau dua layout maksudnya saya boleh tengok, saya boleh apa, ada sahabat kita yang boleh boleh apa? Boleh tengok pakai mobile phone, ada yang boleh pakai laptop lah. Kalau yang pakai laptop ni lain sikit lah dia punya setting gambar tu kan. Mungkin ada tertindih ke, minta maaf lah Saya cuba adjust. Makin pening dia punya ni. Okey. Okey, jap So dia baca, Ahlan wa sahlan bikuma ya Syadiyah wa Fadi. Okey. Ahlan wa sahlan bikuma ya Syadiyah wa Fadi. Kawan Camellia ni seorang nama Syadiyah, seorang nama Fadi. Fadi Fadi ni salah satu nama yang agak popular untuk bagi nama anak Arab lah. Fadi ni biasa anak lelaki. Cuma tak sesuai lah bagi nama kat orang Melayu sebab kita ada perkataan padi kan. Jadi orang kutuk mengejek pula kan. Ahlan wa sahlan bikuma ya Syadiyah wa Fadi. Kata, okay, selamat datang Syadiyah dan Fadi. Okay. Al-yawma yawmu utlatin. Hari ni hari cuti. Wa sawfa nal'abu sawiyan. Ni silap. Ni silap Ni salah tau. Sawiyan tak betul. Sebenarnya wa sawfa nal'abu ma'an. Ma'an. Penggunaan dia ma'an sebenarnya. Tapi guna sawiyan. Ma ra'yukuma. Apa pendapat kamu berdua lah. Okay.
Sini gantikan sawiyan dengan ma'an. Sebab ini memang, mana-mana buku yang menghimpunkan kesalahan lazim bahasa Arab, dia akan hurailah bahawa ini sebenarnya silap, ini sebenarnya salah, penggunaan sawiyan dengan makna ma'an tak kena, tak tepat. Jadi kita ikut je lah, biar dia orang gaduh sama dia orang lah, kita dapat manfaat je. Okey, next page. Ni sebab, kenapa saya tak bawa kisah ni dalam kelas saya lah, sebab masa nak tulisan dia pecah. Tulisan dia pecah. Okey. Hayya liurikuma hayya liurikuma ghurfati. Hayya liurikuma ghurfati al-mutawadhi'ata. Ha hiya tafadhala. Okey, dia kata, "Jom saya tunjukkan bilik saya yang," perkataan mutawadhi'ah ni my humble lah. My humble room, kan. Ghurfati al-mutawadhi'ah. Bilik saya yang biasanya orang Melayu cakap macam mana? Ha, macam mana, bahasa Melayu biasa kita guna macam mana? Bukan. Hayya liuriyakuma ghurfati al-mutawadhi'ah. Betul, tak seberapa. Bahasa Melayu dia akan guna tak seberapa. Ini humble, humble. Kita nak, ni kan, my humble room. Bahasa Inggeris kita guna perkataan humble. Arab guna mutawadhi'ah. Melayu guna tak seberapa. Tapi satu benda menarik tau, satu benda menarik. Ni satu benda menarik, bila, menunjukkan bahasa, sebab tu saya selalu pesan, sahabat-sahabat jangan belajar bahasa asing tanpa ambil dia punya budaya, tanpa tahu budaya dia. Okey, ambil pengajaran iktibalan tu cerita lain lah. Tapi maksudnya kita tahu dulu budaya orang macam mana. Okey, jangan belajar bahasa Arab, jangan belajar bahasa Inggeris tanpa ambil tahu budaya dia. Sebab bahasa ni ada penutur asli dia. Dia ada penutur jati dia. Dia ada native speakers. Okey, penutur asli bahasa tu kita kena tahulah budaya dia. Kenapa dia cakap macam ni, kenapa pilih perkataan ni. Yang kita kena tahu. Supaya belajar tu biar bukan sekadar kita belajar tata bahasanya sahaja, kita belajar qawaid. Kita belajar kaedah, peraturan bahasa Arab, Inggeris, Melayu dan sebagainya, tapi kena tahu juga budaya. Kenapa orang Arab cakap macam ni? Kenapa Melayu cakap macam ni? Kenapa budaya Inggeris cakap macam ni? Contoh kan, untuk perkataan ni, okey, huruf Fathiyah al-mutawadhi'ah, my husband room, bilik saya yang tak seberapa, huruf Fathiyah al-mutawadhi'ah, di sini sama. Tiga-tiga bahasa, tiga budaya ni sama. Cuma, kat sini, tak nampak lah, tapi saya keluarkan. Ini yang saya buat dalam kelas-kelas saya. Ini yang saya buat dalam kelas-kelas mingguan saya lah. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu. Tu yang panjang tu. Kalau kata baca buku cerita kanak-kanak, kalau saya sendiri baca seorang, 5 minit habis. Kan? Mungkin kalau pelajar gila-gila pun, 10 minit, 15 minit habis. Kan? Tapi sebabkan ada huraian tu. Okay. Nak bagi tahu, budaya Arab, kalau kita puji, biasanya puji-pujian dalam bahasa Arab ni, contoh kita puji orang tu, dia akan, budaya, dia akan balikkan dengan doa. Dia akan balikkan doa. Sebab dia pertama bab ain. Ain ni mata. Ain mata, ain mata ni, dia ada mata, dia panggil ada satu penyakit lah. Penyakit ain ni Ustaz Muzizah ni kita lagi pandai lah cerita bab-bab ni. Cuma Inggeris pun ada, dia panggil the evil eye kan. Mata yang dengki lah. So dia ada sebut ain. Jadi dia tak nak kena penyakit ain. Jadi kalau puji Arab, dia dalam bahasa Arab, kalau puji ni dia akan balas balik dengan kita puji orang Arab, contoh kita puji dia. Biasanya dia akan tapis ataupun filter lah pujian kita tu dengan puji Allah. Okay, puji Allah, pemberi nikmat sebenarnya. Kau nampak aku dapat, aku nampak ini, kaya, nampak cantik, nampak bijak, cerdik semua ni, semuanya kurnia Allah. Okay, tak ada, bukan sebab aku. Dia macam tu budaya Arab. Dalam Inggeris pula, contoh lagi dia kata, kita puji Arab contoh, "Oh cantiknya." Dia kan masya-Allah, tabarakallah. Dia akan puji Allah, dia akan sebut, dia akan macam tu. Itu cara Arab. Hadza fadli rabbi antaranya kan. Dia akan puji Allah, subhanallah, masya-Allah. Dia akan balik kat ni tau. Tu cara Arab. Bahasa Inggeris, dia kata apa? Kalau kita puji kan, "Oh cantiknya," apa ni, kan, cantik lah kita kata, apa perkataan lah kita kata, "Cantik ya." Dia akan kata, "Thank you." Dia akan terima je. Tu dia punya
hidung tinggi Arab, hidung tinggi Inggeris lah. Bahasa Inggeris. Bukannya mesti, British punya ni lah. Maksudnya dia akan cakap thank you. Dia akan terima. Melayu, kata cantiknya, "Oi, tak ada bodoh ni." Kan kita suka downgrade. Kita suka downgrade diri kita. "Cantik rumah kamu." "Eh, tak ada, apa ni, apa, tak ada, murah-murah je ni." Kita akan downgrade. Itu budaya. Itu budaya. Okey, itu budaya. Budaya Arab dia macam mana, dia tepis. Macam mana Inggeris terima, Melayu pula dia akan downgrade benda tu. Ni, "Oi, banglo ke apa ni?" "Eh, tak ada, apa, pondok borok je." Dia akan cakap macam tu. Walaupun bukan pondok borok tapi dia suka cakap macam tu. Itu budaya. So, kena faham lah. Okay, bila kita nak bercakap, nak menterjemah, nak menulis, kena pandai lah. Jadi, kelebihan pada sahabat-sahabat yang ada menguasai lebih daripada satu bahasa. Orang tanya apa kebaikan belajar bahasa ni selain daripada yalah kita nak mendalami ilmu pengetahuan, nak kemahiran, nak apa orang kata pengalaman kepakaran, kita nak tahu budaya punya sudut pandang. Manusia Allah Taala cipta lain-lain, kan. Jadi kat situlah kita tengok, oh, kat sini. Jadi kita jangan jadi jakun tau. Bukan jakun tu tak menarik. Tak minta maaf. Apa ni, kita jangan jadi pelik pada orang. Kita jangan pelik pada orang kata, bahasa Inggeris macam ni. Bahasa Inggeris memang macam tu. Budaya Inggeris tu memang macam tu. Dia memang dia bu dia bagi dia tak sombong. Tapi dia terima je kita puji. Maksudnya kita walaupun mungkin kita hanyalah basa-basi, tapi bagi dia, dia hanya terima as it is. Maksudnya kita puji, okey dia terima. Thank you kan. Ah, okey. Okey dah. Panjang cerita tu tak habis cerita kita, Ada sahabat kita kata, kadang-kadang kalau marah pun tiba baca doa. Memang dia kadang-kadang dia orang tak marah tau. Kadang-kadang kita kata dia marah. Suara dia kuat sangat. Suara dia kuat. Ataupun dia semangat tepuk meja semua kan. Tapi sebenarnya tak ada pun. Okey. Kadang Arab ni nampak macam marah tapi sebenarnya tak. Itu sebenarnya tengah 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 apa orang kata, tengah menyembang. Kan dia memang macam tu. Kan nampak macam nak bergusti dengan tapi tak ada. Kadang macam tu je. Okey. Okey. Kemudian dia kata, ha hiya, inilah bilik saya. Tafadhala, silakan. Okey, silakan. Okey. Tengok dua orang budak ni bila masuk bilik Camellia ni lah. Betul Aisyah. Kataan ha di situ dia panggil ha litanbih. Sebenarnya Aisyah kita kata ha tu macam hadhihi. Ha tu macam hadhihi ke ustaz, betul. Hadza dengan hadhihi tu ha tu ialah ha tanbih. Kita nak panggil, nak tarik perhatian orang. Sebenarnya ismul isyarah ni apa? Za tu, kataan za. Za. Za tu je sebenarnya za. Untuk muzakkar ini, untuk muzakkar zi. Zi. Kan? Zi tu, kataan zi je sebenarnya. Zihi tu dia punya nak bagi iskat, nak bagi isbak lah dia punya ni kan. Tapi zi. Za, zi. Sebab tu kalau kita tengok dialek Arab, dia nak ringankan sebutan. Dia sebut dah. Become dah. Dah tu sebenarnya za. Kalau tukar lagi pada, kalau bakukan balik dia akan jadi become hadza. Become hadza. Jadi dia become dah. Become dah, become di, kan. Jadi dia punya di tu, tu ialah za. Itulah asal pada ismul isyarah za tu, hadza. Ha tu nak tarik perhatian, hadza. Lepas tu kalau dia tengok, kenapa dia baca panjang? Sebenarnya ada alif suara kecil kalau baris sajalah. Ha tu ha. Ha ana za. Inilah saya. Kan jadi dia punya hak tambih tu nak tarik perhatian. Okey, macam kita kadang-kadang Melayu pun ada ni, saya teringatlah arwah ayah saya, Ustaz Charis. Dia pernah sebut banyak kali lah dalam kelas kan. Kadang ada perkataan Melayu kita bercakap. Ada benda yang tu makna apa? Kenapa ada perkataan tu? Kan ada macam mana contoh saya tak ingat dah. Tapi macam nilah, kes-kes macam nilah. Sebab kita nak tarik perhatian. Kan? Perkataan kan tadi kan. Kan. Apa maksud kan tu kan? Dia sebab kadang-kadang kita sebut tahu. Tahu kan. Kan jadi perkataan dan sebagainya itu semua ialah budaya. Memang dia ada dalam budaya lah kan. Memang datang part and parcel lah. Dia memang datang sekali. Sebab tu kalau kita tengok, kita boleh agaklah orang yang dia native speaker tapi dia masih bukan anak Arab. Dia bukan anak Arab. Dia bukan anak penutur asli.
Kadang-kadang ada benda yang dia tak dapat benda tu. Sebab dia tak membesar. Dia belajar melalui pengalaman dan dia dah besar lah baru dia ni kan. Bezalah dengan yang mana dari kecil dia dengar. Perkataan-perkataan ni dia tak boleh nak ni. Macam contoh saya pernah belajar di Indonesia, Makassar. Dia ada Tor. Itu Tor. Dia kataan Tor tu kita tengok, mana dia orang datang. Memang dia cakap macam tu. Bila nak guna, kita pun nak tiru, kita nak tahu lah. Sebut je lagi orang tahu sangat kata kita meniru kan. Tapi macam kita kena dengar dan tahulah bila dia pakai. Tu macam tu lah. Okay. Dah. Panjang pula cerita ni. Okay. Oh. Ya laha min dumyatin jamilatin ya Kamilia. Ni puji lah. Betul Aisyah. Kataan kan tu kan. Okay. Oh, ya laha min. Ya laha min ni ialah satu uslub Uslub nak Arab nak puji. Dia kalau nak puji ni antaranya dia sebut ya laha. Okay, jap. Bukan nak puji. Dia nak puji, nak kata dia nak puji sebab uslub at-ta'ajub ni ramai orang salah anggap. Dia ingat uslub at-ta'ajub ni guna untuk puji. Tak. Kadang-kadang dia nak guna untuk keji pun boleh. Uslub at-ta'ajub ni sebenarnya dia nak gambarkan perasaan dia yang lain daripada yang lain. Terkejut. Dia sama ada kita nak bagi konotasi positif negatif tu pulang pada kita. Tengok konteks. Okay, sama ada nak puji atau keji. Contoh. Ya laha min dumyatin jamilah. Okay, kat sini dia kata. Ya laha min dumyatin jamilah. Dia nak puji anak patung ni. Kata anak patung tu cantik. Jadi, kita akan terjemahkan. Ya laha min dumyatin jamilah. Betapa cantiknya anak patung ni. Tapi kalau saya nak keji, boleh tak? Boleh. Saya kata, ya lahu. Ya laha, ya lah. Ha-hu ni balik pada, dhamir ni balik pada siapa yang nak disampaikan lah. Dia nak tuju pada siapa? Kita boleh kata, ya laha min hamaqah. Betapa bodohnya. Boleh, nampak tak? Usul takjub juga. Tapi kita, padanan kita tu, kita pasang dengan apa? Kalau pasang nak keji, uslub yang sama. Struktur ayat yang sama. Ya lahu, ya laha min. Hu ha tu merujuk pada ya lahu ma biasanya ya lahu ya laha lah. Okey. Dia takkan yang lain tu dia tak tukarlah. Tapi lepas min tu masukkan. Nak puji nak keji tu tengok pada lepas min. Jangan sengih lagi sebelum kau tengok ya laha min. Okey, kita jangan duk sengih lagi sebab apa? Oh, ni uslub ta'ajub ni aku belajar dalam bab tata bahasa Arab. Memang jam lah. Lepas tu dia kutuk kau. Dia kata betapa bodohnya budak ni kan. Ya lahu min hamaqatin. Benda-benda mana saya jumpa? Sebab dalam buku cerita kanak-kanak lah. Takkanlah harap cakap tu kat saya kan. Kena pelempang balik lah kan. Tapi macam tu lah. Okay, kita tahu sebab buku cerita kanak-kanak ni, dia akan cerita bukan takat sentuh kita punya minda tau. Jiwa sekali. Jadi dia ada perkataan-perkataan dia ada pemilihan perkataan dia. Kita boleh pakai terus dalam percakapan harian. Dalam penulisan, dalam terjemahan dan sebagainya untuk ke bahasa Arab lah. Sebab kita belajar lagi secara tak langsung. Oh, Arab cakap macam ni. Okay. Oh, ya laha min dumyatin jamilatin ya Kamilia. So, kita biasanya Melayu, kita akan sebut Kamilia ni dulu. Kita akan sebut nama orang tu dulu. Nampak tak? Kita kena olah lah ni. Olah. Sebab tu saya kata terjemahan ni kita pindah message. Kita tak pindah makna, kita pindah message. Kalau kita pindah makna, kita duk pening ni. Oh, ya. Satu-satu kita nak terjemah. Lam, ha. Jadi, kita kan akan terlalu terikut dan terlalu terikat dengan struktur asal teks sumber ni. Kita kata, ni duduk belakang, so kena letak belakang, Ustaz. Mana ada siapa cakap macam tu? Terjemahan ni kita pindah message. Dia nak cakap apa sebenarnya? Dia nak kata apa dia tadi? Duk berletih banyak-banyak ni, dia cakap apa? Okay? Betul. Ya lahu tu memang betapa. Macam ni, oh, betapa cantiknya anak patung ni Kamilia. Ataupun Kamilia, cantiknya anak patung ni. Nampak? Tak perlu betapa tu kan. Betapa, ada orang, saya tak suka betapa Ustaz. Tak ada masalah. Tak payah betapa. Cakap je lah, cantiknya. Kan? Tu uslub Melayu. Uslub Melayu. Sawfa aj'aluha tamshi ala qadamaiha bid'a khutuwatin. Okay? Ini kawan dia nama Syadiah budak perempuan tadi. Dia kata apa? Sawfa aj'aluha tamshi ala qadamaiha bid'a khutuwatin. Apa maksud ayat ni? Sawfa aj'aluha tamshi ala qadamaiha bid'a khutuwatin. Saya suka uji saudara-saudari sekalian, sahabat-sahabat sekalian bila ada dhamair ni sebab dia mengelirukan sikit. Cuba teka apa maksud dia. Syadiah ni kata apa? Saya akan membuatkan ni balik pada dumyah, anak patung ni berjalan. Masya yamshi. Saya akan jadikan dia berjalan, tak kena.
Saya akan buatkan dia berjalan. Saya akan bagi dia berjalan, Ala qadamaiha, atas kedua belah kaki. So, jalan kakilah. Masya yamshi ala qadamai, maknanya janganlah terjemah berjalan atas dua belah kaki. Memanglah. Berjalan je lah, berjalan kaki kan. Berjalan kaki. Janganlah terjemah sebiji-sebiji macam tu. Memanglah pening kan. Saya akan buatkan anak patung ni berjalan kaki beberapa langkah. Bukan berjalan atas kakinya. Okey, itu yang kata pindah makna tu. Masya yamshi berjalan. Ala atas. Qadam kaki. Qadamai dua belah kaki. Dua belah kakinya. Pening ayat tu. Jangan buat macam tu. Okey. Berjalan kaki. Berjalan kaki. Itu makna dia. Okey. Masya alal aqdam. Al-masyu alal aqdam maksudnya berjalan kaki. Janganlah berjalan atas kaki. Memanglah kalau berjalan atas tangan tak jalan. Berjalan nama dia. Itu pakar nama dia kan. Okey Okey, tengok sebelah pula. Saya akan buat anak patung ni berjalan beberapa langkah. Menarik? Okey, hari ni today. Okey, tengok gambar sebelah. Tengok gambar sebelah pula. Kawan dia seorang ni nama Fadi. Fadi. Okey. ما هذه المكعبات الرائعة؟ ما هذه المكعبات الرائعة؟ هيا نبني معا مدينة سيكون الأمر ممتعا. Dia kata, apa nama tu? Jap. Apa nama? Ada apa? Ada muka'abat ni siapa tahu? Cube. Okey, cube. Muka'ab memang makna cube. Cube atau cubic tapi maksudnya Lego. Lego Sekejap Saya rasa saya kena betulkan dia punya ni. Tulisan dia terpadam Kalau yang siapa yang tengok dekat saya punya apa? Kalau dekat PC kan. Terpadam maksudnya terlindung dengan muka saya. Gambar-gambar ni. Okey, jap. Okey. Okey. Ma hadhihi al-muka'abatur ra'i'atu. Dia kata, Lego Muka'abat ni kita terima Lego. Ma hadhihi al-muka'abatur ra'i'ah. Siapa nak cuba terima? Saya ingat dia kata, ada mainan Lego lah. Ada mainan Lego lah. Kan? Hayya nabni ma'an madinatan. Jom kita sama-sama buat sebuah bandar. Okey, mereka lah bandar apa semua kan. Pakai Lego tu, saya kunul amru mumti'an. Mesti seronok. Faham tak? Cara kita terima. Tu cara kita terima. Okay, kita pindahkan message. Mungkin ada saudara-saudari yang lebih sedap bahasa Melayunya. Silakanlah boleh type pada ruangan komen lah kan. Jadi saya baca Okay. Sebab dia apa? Dia jangan jadi terlalu kalau nak terjemah ni kena baku macam ni tak. Tak. Okey. Tengok budak ni, tadi dia ajak orang. Bila datang, kawan-kawan dia datang tengok ni, merajuk. Duduk penjuru kan. Okey. Juga kata apa? Jalasat Camellia fi zawiyatil ghurfah. Jalasat Camellia fi zawiyatil ghurfah. Bila dia tengok kawan-kawan dia, seorang main dengan anak patung dia, seorang lagi main dengan Lego dia. Camellia ni buat apa? Camellia ni watak utama kita. Dia duduk di zawiyah sudut. Tapi janganlah zawiyah je sudut. Tak. Tengoklah konteks. Zawiyatil ghurfah. Pada idafat kepada apa? Dia padankan, pasangkan dengan apa? Zawiyah al-ghurfah. Zawiyah di sini, dia katalah penjuru bilik. Dia duduk di satu penjuru bilik. Zawiyah ni mufrad, satu penjuru bilik. Okey? Warahat tanzuru ila sadiqaiha wa huma yalhuwani bilu'abiha fabakat.
Ah, jadi kata apa? Camellia ni duduk di satu penjuru bilik dia. Rahat tanzuru, rahat ni datang dalam bentuk fi'il madhi, fi'il madhin. Kemudian tanzuru fi'il mudhari'. Bila ada madhi mudhari' duduk sebelah-sebelah, hati-hati. Ini ialah af'al asy-syuru'. Af'al asy-syuru' maknanya dia mula buat apa? Camellia ni mula melihat pada dua orang kawan itu, wa huma yalhuwani bilu'abiha. Kedua-dua orang tu sedang buat apa? Sedang sedang bersukaria dengan mainannya. Fabakat. Lalu dia pun menangis. Nampak? Janganlah asal maka fa. Kita yang stuck, kita yang apa? Lekatkan diri kita dengan benda tu, kita yang ikat diri kita. Asal fa maka fa. Tak betul kan? Kan? Ada fa yang maknanya apa nama kata? Kemudian. Atau fa maknanya sebab. Okey? Tengok pada konteks lah. Okay. Jadi Camellia ni, dia duduk di satu penjuru bilik dia dan dia mula tengok dua orang kawan dia sedang bermain, bersukaria dengan mainan-mainan dia. Dia terbalik pada Camellia. Lalu Camellia pun menangis. Okay. Ni keadaan dia. Lebih jelas lah gambar dia buat apa. Kan? Kemudian dia mengadu pada anak patung dia. Dia kata apa? Ara'aita yabdabdu. Ara'aita yabdabdu. Okay. Kat sini ada satu nota. Ada beza antara nazara dengan ra'a. Ada beza antara nazara dengan ra'a. Nazara yang zuru makna tengok padanan ni. Padanan dia kita boleh pasang dengan mesej ni ialah tengok, pandang, kelih dan sebagainya lah. Lihat. Okay. Ra'a, yara makna nampak. Kadang-kadang kita dah pandang, kita dah lihat, kita dah tengok tapi tak nampak. Okay. So ni dia kata ara'aita ya dabdu. Dabdu. Nampak tak? Dabdu. Nampak tak? Innahuma yal'abani bilu'abi min duni talabil izni minni. Dia kata apa? Dabdu, nampak tak? Diorang dua ni main mainan saya tak minta izin pun. Tu cara kita terjemahkan. Inna dumyati lam takun targhabu fin nuhud. Anak patung saya tak nak pun berdiri. Tadi kawan dia kata, cantik anak patung ni. Saya akan buatkan dia berjalan. So dia kata apa? Anak patung saya ni tadi tak nak pun berdiri. Raghiba ni antara apa padanan dalam bahasa Arab lah. Dia macam raghibaan benda yang negatif. Raghiba fi dia sukalah benda yang positif. So kena berhati-hatilah pada tu. Bila dia tu nak tengok makna ni, nak letak mesej ni, nak kata apa ni? Dia tengok belakang dulu. Pada dengan apa? Macam juga bahasaan dengan bahasa fi lah. Okay? Bahasaan makna lain. Bahasa fi makna lain. Raghibaan makna lain. Raghiba fi makna lain. Perkataan ni saja dia tak berdiri stand alone. Dia tak berdiri datang sendiri. Dia mesti makna dia ni kena bagi tunggu habis dulu. Dia padan dengan apa baru boleh letak makna. Macam ni lah. Inna dumyati lam takun targhabu fin nuhud. Anak patung saya tu tadi tak nak pun bangun. Bangun dari, contohlah dia letak baring kan. So dia kata, dia suruh nak berjalan kaki. Dia kata tak nak pun bangun. Tak nak pun bangkit ataupun bangun kan. So dia kata, kemudian dia kata, summa innani kuntu qad rattabtu muka'abati jahidan. Kemudian, maksudnya ada dua benda tak puas hati. Satu lagi, kadang-kadang janganlah semua kemudian semua tak. Satu lagi, saya dah susun dah Lego saya tu elok-elok. Maksudnya masa kawan dia masuk bilik dia tunjuk tadi tu, Lego ni dah susun elok-elok lah. Kenapa pula kawan dia pecahkan dan dah main dia lah, buat benda baru kan. Jadi dia mengadu pada anak patung dia. Nama Dabdu. Dia bagi nama. Sebab dalam bahasa Arab, beruang nama Dubun. Cuma dia wordplay lah. So bagi nama Dabdu. Daripada Dubun tu dia pecah jadi Dabdu. Okay. Kemudian dah lah tak minta izin. Ajak pula main. Member lagi bengkak lah. Okay. So dia kata, Alan tal'abi ma'ana ya Camellia. Alan tal'abi ma'ana ya Camellia. Dia kata apa? Si Fadi ni kata apa? Alan tal'abi ma'ana ya Camellia. Camellia, tak nak main dengan kami ke? Tak nak main kita ke?
Laqad sana'tu a'la bina'in 'ala al-itlaq. Saya dah buat satu binaan, satu bangunan yang paling tinggi. Okey, paling di sini, tinggi di sini, eh. Kalla, dia jawab. Ni maksudnya ni dialog, ni ayat lain, ni ayat lain. Tanda Arab ni kalau dia nak buat beza orang pertama cakap, orang kedua cakap, dia letak dash macam ni lah. Kalla, kita tak nak. So dia tanya, "Alan tal'abi ma'ana?" Tak nak main kita ke, Camelia? Tak nak. Okey. Yang ni tak nak, okey. Kawan dia seorang lagi ajak. Dia kata apa? "Idzan ta'alai linal'aba ma'an bid-dumyah." Kalau macam tu, jomlah main, kita main kita main patung mainan, ataupun anak patung sama-sama. Kalla la urid. Dia kata, "Tak nak, saya tak nak. Saya tak mahu." Tak, tak nak, saya tak mahu lah. Okey. Tapi kadang-kadang tak dengan ni samalah kan. Tak nak, saya tak nak. Saya tak nak, saya tak nak, saya tak mahu tu pelik sikit. Tak nak, saya tak nak, tak nak. Okey. Kita akan ulang lah. Tu bahasa Melayu. Okey. Kemudian dengan muka stres ni duduk kat dapur. Dia kata apa? Mak dia tanya. Ma baluka ya habibati. Ma baluka ya habibati. Kenapa kamu ni? Habibati di sini kalau Melayu kita susah sikit nak ni sebab kita jarang pakai kataan kecuali apa? Adalah keluarga yang pakai. Dia kata apa? Anak kesayanganku ke. Kan tapi lain biasanya kita jarang lah kan. Kenapa kamu ni? Lam yahin ba'du waqtul ghada. Belum masuk lagi waktu makan tengah hari. Innahuma Fadi wa Syadiyah. Yal'abani bilu'abi. Ni lah Fadi dengan Syadiyah lah ni. Kan? Fadi dengan Syadiyah lah ni. Ni ayat Arab dia sebut macam ni. Innahuma Fadi wa Syadiyah. Kalau Melayu kita kata apa? Fadi dengan Syadiyah lah ni. Tengah marah lah kan. Tengah maju. Dia ni punya pasal lah ni kan. Fadi dengan Syadiyah lah ni. Main mainan saya. Dia orang main mainan saya. Okey? Kalau nak bakukan sikit boleh lah. Tapi biasanya kita akan cairkan. Okey? Dia marah. Tunjuk kata marah lah. Okey. Dia tengok gambar. Dia kata apa? Mak dia tanya. Ahadha ma ja'a biki ilayya. Ahadha ma ja'a biki ilayya. Sebab tu kami datang ke ibu ni. Hasanan. Ana la uridu an u'irahuma iyyaha. Hasanan ana la uridu an u'irahuma iyyaha. Cuba ni, siapa nak cuba terjemah? Apa makna ayat ni? Hasanan ana la uridu an u'irahuma iyyaha. Ini cantik sebab ada dhamir. Hasanan baik. Okey. Okey, baik. Alright. Ana saya la uridu. Arada yuridu mahu, saya tak nak. Saya tak nak u'irahuma iyyaha. Huma ni balik pada apa nama tu? Saya cubalah untuk live setiap hari. Biasanya saya live setiap hari sebelum malam. Kalau apa? Kalau Isnin hingga Jumaat sebab saya ada kelas mingguan, kelas GM, saya akan live selepas kelas. Jadi kalau kelas tu habis awal, cantik lah. Boleh start live lah ke 11 kan. Kalau lewat sikit, 11.30, 11.45, 12 tu lah. Okay. Kalau Sabtu Ahad, saya cuba untuk live awal lah lepas Isyak. Tapi setakat ni terbabas. InsyaAllah kita akan cubalah. Okay, sebab Sabtu Ahad lebih banyak masa kan. Dan tak ada kelas. Cuma ada hari saya bertugas ataupun ada hari saya ada mengajar lah semua. Sekarang tengah musim tanda kertas. Kita periksa budak-budak. Bukan budak universiti. Budak khusus. Okay. Dia kata, ana la uridu an u'irahuma iyyaha. Huma ni balik pada Fadi dengan Syadiah tadi. Ha ni balik pada lu'ab. Lu'ab ni jamak taksir. Jamak taksir ni maksudnya irregular, dia panggil apa? Irregular plurals. Ini kata ganda atau kata jamak yang tak ikut kaedah, tak ikut aturan bahasa.
Dia kata apa? "Okey, baik. Alright. Saya tak nak bagi pinjam mainan saya kat mereka berdua. Saya tak nak bagi pinjam diorang mainan saya." Tu maksud dia lah. "Wa hal tufaddilina al-la'iba wahdaki?" Mak dia tanya balik. "Wa hal tufaddilina al-la'iba wahdaki?" Kamu suka ke main sorang-sorang? Kamu suka ke main sorang-sorang? "La, fal-la'ibu ma'al akharina aktharu imta'an." Ni dia punya ni, jawapan dia boleh, "Kamu suka main sorang-sorang ke?" Tak." Dia kata, "Main dengan, kawan-kawan, main dengan orang lain, maksudnya main dengan kawan-kawan, lebih seronok, lebih menyeronokkan." Okey. Kemudian, mak dia sebenarnya psycho dia lah. Mak dia tengah nak ni lah bagi motivasi ke dia. Okey. So dia kata, "Fa-idhan yajibu 'alaiki an tu'irihima lu'abaki. Fa-idhan yajibu 'alaiki an tu'irihima lu'abaki." Jadi kamu kenalah bagi pinjam mainan kamu. "Fabidzalika tuzhirina lahuma hubbaki wa thiqatiki bihima." Jadi, bila kamu bagi pinjam mainan kat kawan kawan ni, kamu menunjukkan rasa, suka. Jangan terima sayang, kat sini tak kenalah. Kamu, tunjukkan kamu suka dan percaya kat mereka berdua tu lah. Jangan rosakkan, jangan patahkan. Okey, jangan hancurkan mainan dia. "Ala tadhkurina annani a'artuki adawatil matbakhi indama aradti tahdhir al-halwa?" Mak dia tanya balik. Mak dia main reverse psychology. "Ala tadhkurina annani a'artuki adawatil matbakhi indama aradti tahdhir al-halwa?" Kamila ingat tak, ibu bagi pinjam peralatan masak masa, Kamila nak sediakan halwa ni manisan. Benda-benda manis lah. Kuih-muih dan sebagainya lah. Tu dia tanya. Kamila ingat tak, dulu ibu bagi pinjam, peralatan dapur, peralatan masak ni, waktu, Kamila nak buat, manisan ataupun buat kuih-kuih. Okey. Kemudian dia kata apa? Jap, tengok gambar. Okey. Mak dia tanya balik. "Anti tuhibbina sadiqaiki Fadi wa Shadiyah, alaysa kadhalik?" Bukankah kamu suka kawan-kawan kamu, dua orang kawan kamu ni, nama Fadi dengan Shadiyah tu? Ajal. "Innahuma afdalu sadiqaini li." Betul. Diorang dua ni, Fadi dengan Shadiyah ni ialah dua orang kawan baik saya. Maksudnya yang lain tu, biasa-biasa je lah. Yang ni yang the best. "Idhan idhabi ila ghurfatiki wal'abi ma'ahuma. Wala tataraddadi fi an tu'irihima lu'abaki. Hayya. Idhan idhabi ila ghurfatiki wal'abi ma'ahuma." Jadi, pergilah ke bilik kamu dan main dengan mereka berdua. "Wala tataraddadi fi an tu'irihima lu'abaki. Hayya." Jangan teragak-agak. Taraddada di sini, taraddadu maknanya teragak-agak. Jangan teragak-agak nak bagi pinjam mainan kamu. Pergilah. Okey. Tu dia punya ni lah arahan ibu dia. Kemudian, tengok tengok gambar budak-budak ni. Ni dia pergi kat bilik. Dalam perjalanan nak pergi ke bilik. "Ba'da waqtin qasirin nadat ummu Kamilia as-sighar." Tak lama kemudian, ibu Kamilia panggil budak-budak tu. As-sighar ni maksudnya budak-budak kecil. "Ma hadha? Innaha thiyabu Kamilia." Apa ni? Ini baju Kamilia. Mak dia tanya. "Laqad a'aratna iyyaha Kamilia linatanakkara biha." Jadi, budak-budak ni jawab apa? "Laqad a'aratna iyyaha Kamilia." Kamilia bagi kami pinjam. Linatanakkara biha, untuk kami menyamar. Tanakkara maksud menyamar. Untuk kami menyamar pakai baju dia ni lah. Kan nampak baju Kamilia tapi menyamar sebenarnya orang lain. Contohlah Shadiyah.
dia pakai baju Camellia, nyamar konon-konon dia ialah Camellia, tu maksud dia. Tanakkur ni dia bahasa Arab ni dia lughah ishtiqaqiyah. Lughah ishtiqaqiyah maknanya satu bahasa yang ada sangkut paut. Jadi bila ada bahasa yang sangkut paut ni dia kena tengok kadang-kadang kita tengok perkataan tu kita tak tahu apa makna dia ni, apa mesej dia ni. Jadi kita cari apa perkataan yang ada dalam kosakata yang ada dalam kepala kita, yang ada dalam memori kita, nakirah aku tahu. Tanakkarah ni macam dekat-dekat. Dekat-dekat nak bunyi dah nakirah betul. Memang dia lah pun. Kan nakirah ni kita tak tahu, tak kenal. Jadi menyamarlah. Okey. Laqad a'aratna iyyaha Camellia. Camellia bagi pinjam. Ha ni balik pada siam ni. Camellia bagi kami pinjam baju ni untuk menyamar. Okey. Okay, cuba tengok apa je dia. Apa jadi budak-budak ni lepas dah dengar nasihat mak dia kan. Ni mak dia kata, "Wahadhi huli wahadhi huliyuha az-zahabiyyah." Ini apa nama tu, barang kemas, barang kemas. Emas kan. Huli tu barang kemas lah, buat pada emas. Maksudnya ini barang kemas dia kan. Ajal. Ya, laqad raghibtu fi wad'iha. Saya teringin nak pakai. Fa'a'aratni iyyaha. Jadi bila saya dah Syadiah ni teringin nak pakai, si apa nama Kamilah pun bagi pinjam. Okey. Dia ikut nasihat mak dia. Tengok apa jadi. Unzuri ya mama. Mama, tengok ni. Mama, tengok ni. Laqad tanakkartu bi ziyyi amiratin. Saya menyamar jadi tuan puteri. Okey? Saya menyamar jadi tuan puteri. Ni ha. Tadi mak dia yang bagi nasihat kan. Reverse psychology kan budak ni kan. Kalau sayang, kalau dah suka tu bagilah pinjam. Kan? Okey. So dia kata, sebenarnya ni ahin fustanil jamil. Ini gaun mak. Gaun ibu. Yang cantik tak perlulah kan. Gaun ibu ni. Wa aqdul lu'lu'i khassati. Dan kalungan lu'lu' siapa tahu? Lu'lu' mutiara. Kalungan mutiara khassati. Khassati maksudnya kepunyaan ibu. Ini gaun ibu dan kalungan mutiara ibu. Taba'an anti tuhibbinani. Tadi mak dia bagi apa reverse psychology kata kalau kamu suka, kamu sayang kat dia, kamu bagilah pinjam. Sekarang ni dia betul-betul amalkan apa kata-kata mak dia tu. Dan mak dia kena balik Taba'an anti tuhibbinani. Ya. Dah tentu kan. Ibu kan sayang Camellia. Walidha fa ana a'rifu jayidan بأنك ستكونين في غاية السعادة إن أعرتني ثيابك لأتنكر بها. Dia kata apa? Jadi kami dah tahulah ibu mesti suka sangat-sangat. Okey. Saadah janganlah setiap kali saadah bahagia. Tak. Tak semestinya. Saadah tak semestinya padan dengan bahagia. Kadang-kadang kita terpadankan dengan suka, seronok, gembira. Ibu mesti gembira sangat-sangat kan? Ghayah ni maksudnya apa nama tu, yang paling sangat kita padankan macam itulah. Ibu mesti suka sangat, saya tahu ibu mesti suka sangat kalau apa nama tu, saya menyamar pinjam baju ibu. Tu dia nak terbalik, nak reverse psikologi mak dia balik lah. Mak dia psycho dia tadi, so dia reverse balik. Okay. Ah, okay, dah habis. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita buka apa nama tu, kisah kedua? Ada apa-apa soalan ke? Saudara sekalian? Sebelum beri pada kisah berikutnya. Kalau ada soalan berkaitan dengan kelas ke ataupun berkaitan dengan bahasa Arab secara umum, terjemah bahasa Arab ataupun bahasa Arab secara umum, silakan nanti saya baca kat ruang komen. Sekejap
Hmm, ada siapa-siapa nak cuba? Nak cuba, nak ada soalan apa-apa silakan. Okey, kalau tak ada kita sambung, kisah kita yang kedua. Kisah kedua yang, ini ialah